Okay, Assalamualaikum guys. So sekarang Yayasan Web Malaysia sambung untuk kembali tergujuk hari kedua. Tengah hari ni kami di Kampung Serian. Jadi kami akan buat di masjid yang telah disediakan oleh Ketua Kampung, iaitu Ustaz Borhan. Dialah yang menguruskan pemilihan untuk penerima di sini. Jadi seramai 127 ketua isi rumah yang kami santuni pada tengah hari ini. Dan cara agihan, kaedah agihan juga sama dengan cuaca yang alhamdulillah agak mendung pagi tadi, tapi tengah hari ini berpihak kepada kami untuk kami selesaikan agihan di sini. Jadi agihan di sini kita akan bagi kupon dan kita akan teruskan dengan bantuan logistik daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey, jadi jom kita saksikan macam mana kita punya sesi istirahat. Let's go. Okay guys, alhamdulillah selesai sudah sesi agihan di Kampung Serian, di mana kita buat agihan di masjid. Okay, jadi kita punya kaedah kita kali ini sangat unik. Memang best, orang kampung pun memberi kerjasama dengan bantuan logistik oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, 2 biji lori. Dua-dua barang kita letak kat situ. Kemudian semua dipemudahkan. Ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki kita hantar sampai ke rumah ataupun kenderaan di bawah ini. Okay guys, dengan itu maka berakhirlah Kembara Tengku Juh sumbangan CIMB untuk jajaran yang pertama di Gua Musang. Lepas ni kita akan ada banyak lagi jajaran yang kita akan habiskan pada bulan Januari ini. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan share kita punya social media. Dan terakhir dari saya, berpakat bantu masyarakat. Let's go!